dah lapar perut. Nak pergi lah cari-cari nasi dia goreng di dapur. Dia tengok kucing tang lalu dia sepak melambung kucing. Sebab apa? Bahaya ni kat gila dia lepak ayah hidup ayah. Dia boleh percaya kalau kucing hitam lapak mayat ayah kita hidup, kita bela banyak. Baru dak mati ayah kita. Faham tak? Hak kita bodoh-bodoh tu percaya juga. Hak betul dalam Quran tak percaya. Teruk tak? Teruk manusia ni. Kalau nitik air mata atas mayat bangun semula. Tu yang dakwi bini nangis kalau nak tiung laki. Laki mati, dia kekek, mati. Faham tak? Jadi tu orang kapang mayat kata, "Mai nak tiung ayah mai, anak boleh tiung, kakak boleh tiung, mak dara boleh tiung." Faham? Siapa bini nak tiung dah bini memang nangis. Nah, memanglah keluar air mata dah laki mati, siapa tak suka boleh saka, tu baik air mata. Orang puang kau. Dia kata dia sayang kita, dia tak dia sayang duit. Faham? Sebab tu kita 24,000 bulan gaji tak masuk lagi, nak masang je muka. Tapi kalau kita balik 26,000 bulan, kita mesej dulu, yang gaji boleh dah. Oh, tunggu kat tangga. Ayy, abang balik, abang balik. Jadi kalau dia kata tu tak boleh, bini tak boleh tiung pasal air mata ada. Kalau nitik atas mayat suami dia bangun. La ilaha illallah, dia percaya juga. Nak. Tu semua mengarut. Pukul gambar 3 orang mati seorang. Betul. Ini lagi bodoh. Nah. Takut mati seorang, gerak tok tengah tidur. Wi jadi pak. Tok hak tengah tidur tu bangun. Tak mui mati. Tu kata pegang pula tu kemah keming pegang. Hak Quran hadis, hak hadis pula ulama pula cek pula sanad, hak ni ini, hak ni muttasil, hak ni mauquf, cek hak ni hadis sahih, hak ni dak pegang. Hak ngaruk tu pegang. Tu keramat dah Tuhan beri dia keramat. Tapi dia tidak ada pula kekuatan. Nampak? Untuk memberi manfaat, untuk memberi mudarat macam orang hidup juga. Kubur para wali kita wajib kena hormat pasal dia wali Allah. Bukan wali di rumah, wali Allah. Maka hormat wali Allah, hormat pada Allah. Tapi jangan lebih. Siapa kita minta daripada dia untuk sembuh, kita berdoa di kubur dia, sebut kebesaran dia sudah. Tak minta daripada Allah. Faham? Tu tawasul yang dibenarkan. Tak minta tok wali. Tok Khamat boleh berobat baik, dia mati dah. Ada hak dakwa hang tuah masuk dalam diri dia. Boleh berobat orang. Hang tuah mana? Mu kenal hang tuah. Nah. Ada tak hang tuah? Ada kata ada kata tak ada. Nah. Yang ada lagi hak Kedah tu. Hang nak pi mana? Hak tu ada amok. Percaya kalau masuk dalam hutang, Nabi kata berlindung daripada gangguan jin, binatang-binatang dan makhluk jahat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa aihadurun, atau seumpamanya. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimah-kalimahmu yang sangat sempurna daripada kejahatan makhluk-makhlukmu, daripada gangguan jin dan sebagainya. Tu pelesik Nabi suruh baca dalam kitab-kitab hadis. Kita tak baca. Kita siapa dekat hutang minta ngepusu, minta dengan busuk. Tok anak cucu tu pang lalu. Busuk kata bila aku jadi tokmu. Tak. Nah. Ini masalah hak ngaruk kita pegang. Bukan nak suruh buang hak orang tua dak, orang tua molek. Hak molek tak bercanggah dengan syarak, kita pertahankan adat istiadat kita. Hak bercanggah, no way man, lepas dalam laut Cina Selatan. Faham? Walau kanu aba'ahum au abna'ahum, sekalipun mereka itu bapa kamu atau anak kamu, bercanggah dengan agama, kita tolak. Bahkan tidak ada perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, kerana firman-Nya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, artinya dan Allah yang menjadikan ia akan kamu dan akan perbuatan kamu. Segala kita ni Allah yang buat.
Faham? Daripada tak ada. Kita susu-susu kita dulu tak ada, mak kita ada dah dengan ayah kita. Masa toki ngetuk kita duduk tunang lagi, mak kita ada tak lagi? Tak ada lagi. Siapa ke zaman untuk kenali gitu, tak ada pun kita. Siapa ke zaman maknanya Rasulullah, tak ada lagi orang kediang. Akhirnya siapa kepada dua orang. Faham? Tok nyang kita Siti Hawa dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Orang lain tak ada. Dua ni duduk dalam syurga. Sebelum tu tak ada juga. Nabi Adam seorang saja. Asal origin of human, manusia. Faham? Seorang. Bini pun tak ada. Asal Nabi Adam tak ada. Allah perintahkan malaikat suruh turun ke dunia, ambil tanah, buat, aku nak buat manusia. Malaikat mari dah ni USJ. Tapi masa tu tak ada nama lagi, bumi. Yang ada jin dengan dinosaur. Faham? Dinosaur tu natamso lah. Orang putih tak reti nak eja, dia jadi dinosaur. Asal natamso. Faham? Ha. Muak Nabi Adam, tiup roh baru hidup. Ha tu. Allah yang cipta kita. Faham? Ha. Bila Tuhan yang buat kita, takkan kita nak lawan takkan. Nak. Ni suruh semayang, tak mau semayang. Ambo hebat menoh. Siapa tak mau semayang? Hijau benda. Dia kontraktor bawah. Ambo kontraktor tak boleh semayang. Dah sibuk, kontraktor buat benda. Dia kelas, dia buat macam tanda sekolah. Dia buat. Mu boleh buat tu, kontraktor buat apa benda ni? Stadium sarang burung, Pak Beijing tu. Nak, tak semayang, Tuhan sumbat dalam neraka. Tak usah kata kelas EA. Nah, tak ada peduli siapa-siapa. Jenis dah semayang, neraka sakar. Cuma dia kata, betul ke? Kita tak boleh tinggalkan si mati bersendirian. Katalah ada orang mati, tak boleh biar seorang-seorang dia, kita tak boleh tinggalkan dia. Kita kena jaga dia. Kena ada seorang dua jaga dia. Di samping lepas dah mati tu, kita lepas-lepas confirm mati tu, kita londeh semua kain baju dia, kan? Kita pun tudung dengan kain yang selimut yang besar sikit, 2-3 lapis, untuk nak mudahkan. Sebab esok kita tak mudah, kita tak susah nak londeh kain baju dia tu, kita buang yang mana baju-baju dia yang duk pakai tu, kita tudung dengan kain. Esok baru nak mandi. Kalau kata kita boleh, mungkin masa mati tu dia ada terberok sikit ke, dia ada terkencin sikit ke, atau dia pakai pampers ke, tapi kita tak mandi lagi tau. Kita pergi jurus sikit-sikit lah, tak mau bau. Kita pergi jurus sikit-sikit, lap sikit-sikit, buang pamper dia, lap sikit-sikit, buang baju dia apa semua, tutup mata dia, ikat mulut dia, tak bagi tenganga apa semua, tangan dia pun kita main-mainkan sikit, buang minyak sikit. Yang ni semua tuan-tuan duk mengaji lah dalam pengurusan jenazah. Okey. Lepas tu dia kata kena tunggu tak ustaz? Pertama. Okey. Saya sebut secara point. Dari sudut nas, dalil, nas, tak ada. Tidak ada nas yang melarang kita meninggalkan jenazah. Tak ada. Maknanya kalau kata dia mati dalam bilik, kita dah tudung, kita tutup bilik tu, kita duduk di luar. Kita ni pun bukan mani sangat. Kau kena tunggu juga. Pertama, saya nak sebut pertama. Tidak ada dalil. Maknanya, kalau nak ditinggalkan, dibiarkan bersendirian, boleh. Nanti dulu. Tu saya sebut dah sudah dah. Dalil. Pasal tuan-tuan akan tanya, ada dalil tak? Saya kata tak ada lah. Tak ada. Cuma, sebahagian ulama berpendapat, pendapat ijtihad, meninggalkan jenazah bersendirian di dalam bilik atau tempat tertentu, tidak ada orang yang menemaninya sebelum jenazah itu dikebumikan, di atas sebahagian qaul
makruh. Makruh. Dibenci. Kena ada orang tunggu. Pendapat sebagian ulama. Nanti kita bagi alasannya. Tadi nas tak ada. Maknanya kalau tinggal tak berdosa lah. Tapi kalau kita nak ambil, ada tak pandangan? Ada pandangan. Maknanya kalau dia buat, kita tak kata apa. Kalau kita ni, siapa nak tunggu ni, tunggulah. Kita faham, ada pendapat. Ini orang mengaji, dia tahu. Bukan, dia dengar. Okey. Pandangan yang mengatakan makruh, seperti yang disebut oleh sebahagian ulama Al-Mardawi, Al-Ajuri, bersendirian, tak boleh. Dan dia kata pula, sebaik-baiknya yang menemani, menunggu bersamanya adalah ahli keluarganya. Pertama, dia kata tak boleh tinggal. Yang kedua, dia kata kalau yang nak teman tu, ahli keluarga. Jadi, apa yang masyarakat kita buat itu sebenarnya adalah sandaran di atas pendapat sebahagian ulama. Alasan mereka juga kerana tidak meninggalkan mayat di dalam bilik secara bersendirian, syaitan akan bermain-main dengannya, yakni mengganggunya. Itu di antara alasan mereka. Nanti syaitan main kacau, main ganggu dia. Jadi kita tunggu. Kita tunggu, kita doa untuk dia, kita istighfar untuk dia. Janganlah tunggu saja. Istighfar. Ada orang kata, kita kena tunggu Ustaz. Awak takut. Takut apa? Kucing hitam lompat. Kalau kucing hitam lompat, dia bangkit. Ada cerita Indonesia buat. Jadi dia tunggu, jangan bagi kucing. Ini mana korafat mana dia tak ada. Alasannya. Okey. Jadi kalau kita tengok dari sudut nas tak adalah. Tapi di sana ada pandangan. Antaranya dalam mazhab Hambali, dia memang suruh kita tunggu, kan? Baik. Okey.